Cikgu je respect dengan Mung ni. Dok isap okok. Abang nak berhenti isap benda ni dulu. Memang seksa lah. Tu baru nak kau tagih okok. Kalau dah doh, Mung bayar agaknya. Memang rosok lah diri Mung. Pas negara-negara dah. Mung nengung. Ha? Arik. Mung ni. Beri sungguh kok. Buat kerja orang. Relax lah. Nak marah dah. Mesti Mung nengung pasal kena denda tadi tau. Mahal Arik. Mung seorang je kena tadi. Tapi hok bagusnya Mung ni. Dah petik pun nama aku dengan wang. Hehehehe. Makasih Arik Oh, sama. Dah gua ni pula Dok kan kena denda gitu. Main moyok gini dah. Mungkin saya kerah kan? Saya kerah sungguh. Lang, Mung rasa kau aku ni nakal sangat ke? Hah? Lain macam je Mung ni tanya. Hehehe. Molek lah. Aku tanya sungguh Wah, serius ngak? Kalau tanya aku Mung ni, bapak nakal Mung ni. Kira kata kepala lah. Kalau nak proteng ke, kutuk orang ke, nak kenayat ke orang ke, memang serah ke Mung lah. Idea banyak. Ceh Mung, sedap pulak wik aku Mung pun lebih kurang je aku ni dulu budak baik, suci murni lagi. Jadi gini sebab Mung lah. Ajo. Jeng. Ceh, kau ya baik kakak ni. Elak Arik. Muda-muda. Galak alu. Kira teruk lah aku ni Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bukan kata kusuh ke minggu ni? Cikgu. Bukan kata cikgu kusuh ke hari ni? Aktiviti kusuh cikgu sebelum pagi ni tak ada. Jadi cikgu masuk mengajar macam biasa lah. Lagipun kusuh dalam kolah ni je. Okey, kerja kolah cikgu Wih hari tu suruh rata hari ni siap dah lagi? Aduh, dah ingat langsung ke kerja kolah ni. Abilah. Siap dah. Kupu lah ke? Harik, Mung hari ni. Mana? Kerja kolah, siap tak? Dok cikgu. Boleh agut dah Mung. Memang gitu lah sok mo. Nak jadi benda lah Mung ni Arik. Memang dah serik tau. Tadi kena denda dah. Gidi luar nung. Derah. Teruk sangat aku hari ni. Betul-betul masalah hari. Kak Syuhada. Ya nampak dak aku. Jeng. Kalau ia nampak, memang aku ni, ia boleh tohok jauh-jauh lah. Hak tadi pun teruk dah kena denda. Ia tengok. Kalau tambah pula hak ni ia nampak. Arik. Jeng molek mu hari ni. Dah awulah nak kata kenapa. Tak ada lah hari yang paling malu sekali melainkan hari ni. Kalau Kak Syuhada nampak gok hong ngelah tadi, kira 2 kali lah busuk nama aku. Hok masalahnya lagi, semua tu hari tula je belaka. Tak apalah Kak. Nak gana ni semua salah aku belaka. Kalau Kak tambah layang dan kau jauh dari aku lepas ni, aku reda je lah Kak. Okay. Kak Syuhada,